Budak 10 tahun ada autism tapi boleh lukis logo sebiji walaupun baru sekali tengok. Siapa kata anak autism ni tak cerdik, tak boleh buat apa-apa? Adik Don Zayat ni dia didiagnose ada autism waktu umur dia dalam setahun lebih. And dia memang dah start minat melukis waktu dia umur 5 tahun lagi. Ayah dia kata mula-mula dia ni suka sangat melukis sampai habis satu dinding tu dia akan conteng dengan lukisan-lukisan dia. Tapi ayah dia ni tak adalah halang dia untuk melukis. Instead ayah dia siap belikan lagi barang-barang untuk melukis and siap sediakan satu dinding khas untuk anak dia ni melukis apa je seharian sampai malam. And dia perasan anak dia ni suka sangat lukis logo-logo yang ada dekat YouTube ataupun Netflix. Setiap kali dia tengok Netflix ke, dia akan tunggu sampai hujung video, iaitu dekat bahagian part yang kredit tu, untuk tengok semua logo yang ada and then dia akan start lukis balik logo tu. Yang menariknya, semua logo yang dia lukis tu memang nampak sebiji walaupun dia baru tengok sekali imbas je. Ayah dia cakap macam anak dia ni even dah umur 10 tahun tapi bila pergi sekolah khas, dia punya silibus masih silibus untuk darjah 1. And bila dia bawa anak dia ni keluar pun, kadang-kadang anak dia selalu minta dokong walaupun dah besar kan, umur 10 tahun. So orang memang akan pandang serong sebab time tu tak banyak lagi awareness pasal anak-anak autism ni. Tapi sekarang kesedaran untuk budak-budak autism ni dah makin banyak. So sekarang dia lega sikit lah sebab dah ramai orang yang faham. So sekarang ni bila dia kongsi lukisan anak dia dekat media sosial, memang ramai rata-ratanya memang akan faham yang itu adalah memang ciri-ciri orang yang ada autism, memang ada kelebihan dia dekat part yang lain.